Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kepada topik seterusnya, bahagian A, TBE exam untuk bab 3, iaitu konsep risiko dalam takaful. Apakah konsep yang ada dalam takaful, konsep risiko tu tadi? Okey, kita tengok satu persatu. Risiko ni ialah hasil daripada ketidaktentuan, uncertainty, yang menyebabkan kerugian. Benda yang tak tentu berlaku dan dia boleh menyebabkan kerugian. So, dalam menilai, kita nak menilai kesan kalau berlaku risiko tu, terdapat dua faktor. Kita nak buat penilaian tu. Kesan dia tu tadi kebarangkalian. Risiko tu berlaku, kekerapan kerugian dan kesan apabila risiko berlaku, kesan dia tu teruk ataupun tak teruk kepada kerugian. So ada dua faktor tu tadi. So kalau kita tengok macam mana kita nak mudah faham. Okey, contoh macam ni. Contoh hubungan antara faktor-faktor risiko tadi. Contoh, luka kecil dihiris pisau ketika memotong sayur. Contoh, ramai orang yang boleh kena pisau bila dia potong sayur, dia potong daging, ramai orang boleh kena pisau, mudah kena. Okey. So, kekerapan dia tu tinggi sebab dia kerap berlaku. Okey. Namun, adakah luka jari kena dengan pisau tu tadi, teruk dia tinggi, dia rendah saja sebab setakat luka kena pisau tu dia sikit saja, dia tak sampai membahayakan nyawa lah. Jadi, dia punya risiko dia tu, penilaian dia tu, kekerapan tu tinggi sebab kerap berlaku kena pisau ni. Tapi teruknya risiko tu rendah. Maksudnya teruk satu-satu risiko kesan dia tu rendah. Okey. Kalau kemalangan udara, contoh crash aeroplane, kemalangan kapal terbang. Kekerapan dia rendah, jarang kita dengar. Astaghfirullahaladzim. Jarang kita dengar berlaku kita kata accident jarang kita dengar. Namun kalau berlaku dia punya kesan dia tu teruk. Dia gitulah. So kuncinya adalah memahami hubungan di antara dua faktor ni. Bila kita faham, dia bagi sampel situasi lain, kita dah tahu dah nak nilai dia. Kekerapan dia tinggi ke rendah, keterukan dia tu tinggi ke rendah. So ada soalan tentang ni dalam exam nanti. Kekerapan tinggi dan keterukan rendah adalah tidak penting. Maknanya kalau benda tu kerap berlaku tapi risiko dia tak tinggi sangat. So tak penting lah, maksudnya tak berisiko sangat. Tapi kekerapan dia rendah. Keterukan yang teruk tu, kesan tu tinggi, yang tu yang membahayakan. Sebab bila sekali berlaku tu memang orang kata tak terbayarlah risiko. Contoh kan. Okey, baik. Klasifikasikan risiko. Okey. Risiko ni ada risiko tulen, risiko spekulatif, risiko asas, risiko tertentu. Okey. Risiko tulen ni risiko di mana terdapat kerugian atau tak ada kerugian. Itu memang tulen lah. Iaitu kebakaran, kemalangan, penyakit. Contoh, bila kita ada takaful, kita mohon sijil, kita mohon tapi belum tentu berlaku ataupun belum tentu berlaku klaim. Contoh, mungkin kita mohon tapi Alhamdulillah tak ada sakit, tak ada meninggal. Itu risiko yang tulen lah. Okey. Risiko spekulatif di mana terdapat kerugian. Tiada kerugian atau keuntungan. Maksudnya dalam konteks pelaburan, iaitu risiko spekulatif. Dia berkait dengan speculation, spekulatif lah. Okey. Risiko asas ni risiko yang mempengaruhi keseluruhan komuniti atau sejumlah besar orang dalam komuniti tu. Contoh, risiko asas ni macam banjir, pandemik, gempa bumi tu risiko asas. Yang mana semua orang berisiko untuk kena jika berlaku benda tu, satu taman tu boleh kena, satu kampung tu boleh kena. Itu risiko asas. Okey. Risiko tertentu pula, risiko yang mempengaruhi individu. Maksudnya dia mempengaruhi setiap individu tu saja. Iaitu kebakaran, kemalangan, kerugian, yang tu atas individu. Okey, baik. Ciri-ciri risiko yang dilindungi oleh takaful.
Maknanya, apakah risiko yang dilindungi takaful? Risiko ni adalah bahaya. So, apakah bahaya-bahaya yang dilindungi oleh takaful? Risiko tulen contoh di mana terdapat kerugian atau tidak kerugian tu. Ada nilai keuangan, risiko tertentu, risiko seragam, yang mana sifat dia sama aja, risiko tidak dijangka, risiko umum yang bertentangan dengan dasar awam. Okey, yang ini dia straight ya dekat sini ya yang berkait dengan poin-poin yang dinyatakan ni. Okey, jenis-jenis risiko, jenis-jenis risiko tulen, jenis-jenis risiko tulen untuk tujuan ini risiko tulen dikategorikan kepada 3 jenis. Okey, risiko tulen tadi kan kita kata risiko ada banyak jenis kan? Okey, risiko tulen ni ada 3 iaitu berkait dengan contoh peribadi. Okey, berkait dengan peribadi ni macam kematian individu tu. Kesihatan yang buruk yang membuatkan dia kena masuk hospital dan dia kena bayar bil-bil hospital. Iaitu atas individu. Ataupun dia kehilangan pendapatan akibat penyakit ataupun aksiden. Yang itu risiko kepada peribadi. Kalau risiko kepada harta benda ni dia berkait dengan kehilangan langsung. Contohlah kilang yang rosak akibat kebakaran atau pencurian barang yang disimpan di gudang. Yang tu kehilangan langsung, direct terus. Kehilangan tidak langsung ni, kilang tu rosak dalam kebakaran. Maksudnya dia kilang tu rosak dalam kebakaran. Bukan kilang tu yang terbakar, tapi dia rosak dalam kebakaran tu. So, pemilik kehilangan pendapatan akibat kelambatan dalam pengeluaran. Maksudnya, dia hilanglah pendapatan ataupun production dia hilang sebab mesin rosak apa benda semua. Yang itu akibat daripada tidak langsung. Kalau berkait dengan terbakar tu, yang itu langsung direct je kena kat property tu. Tapi kesan yang tidak langsung tu dia punya production menurun dan sebagainya. Yang itulah kita panggil risiko harta benda. Okey, uh, risiko liability. Risiko yang ditanggung oleh individu atau perniagaan apabila tindakan mereka mengakibatkan kecederaan fizikal, kematian, kerosakan harta benda atau kerugian keuangan kepada pihak ketiga. Okey, contoh risiko ni termasuklah doktor. Contoh doktor, dia mempunyai risiko dalam liability yang mana dia punya, kita panggil professional indemnity. Mereka ada satu insurans yang dipanggil professional indemnity. Maksudnya kita protect dia punya liability. Okey. Contoh doktor dia melakukan diagnosis yang salah. Jadi dalam jalan kemudahan dan merugikan kepada pesakit. Jadi pesakit ni dia nak saman. So ada risiko yang kita cover untuk orang-orang yang orang kata berpekerjaan ni profesional. Ada. Okey, kilang membuat pencemaran alam sekitar, menyebabkan penyakit tertentu. Maksudnya kilang tu yang menyebabkan alam sekitar membuatkan penyakit orang sekeliling tu. Kilang punya kesan daripada kilang tu tadi dan membuatkan contohlah orang sekeliling tu kena bahan kimia. Kan di kalangan penduduk yang tinggal di kawasan dengan kilang tersebut. Itu risiko liability. Maksudnya kilang tu tadi dia kena ambil insurans. Kalaulah penduduk tu saman dia, at least company takaful boleh cover dia. Itulah risiko liability. Okey. Okey, kita pergi kepada peril dan bahaya. Peril ni adalah sebab satu-satu kerugian tu. Bahaya ni adalah kejadian. Kejadian kejadian ataupun risiko tu. Okay, contoh. Sebab semula jadi. So bahaya dia kepada bahaya fizikal. Contoh macam ni kita pergi satu-satu. Senang. Sebab kerugian, sebab semula jadi, sebab buatan manusia ataupun sebab ekonomi. So dalam peril ni adalah sebab sesuatu kerugian tu berlaku. So ada 3 sebab dia. Okey, kalau bahaya ni dia di kejadian kerugian. Maksudnya
bahaya tu akan menyebabkan kerugian, iaitu bahaya kepada fizikal, bahaya moral, iaitu sikap, bahaya kelakuan. Gitu Okey, kita tengok bahaya semula jadi ni macam apa? Ribut, taufan, gunung berapi, itu bahaya semula jadi Kalau buatan manusia, dia melakukan perkara-perkara yang salah di sisi undang-undang. Dia mencuri, dia menceburi dalam keganasan, pencemaran alam sekitar. Itu bahaya buatan manusia. Okey, kalau bahaya ekonomi pula, dia berkait dengan inflasi, dia berkait dengan ekonomi, benda yang kita tak boleh nak, kita tak boleh nak kontrol tapi dia berkait dengan ekonomi negara dan sebagainya. Okey, so kita tengok bahaya fizikal pula macam mana? Okey, bahaya fizikal ni berkait dengan keadaan fizikal objek yang meningkatkan peluang terjadinya kerugian tu tadi. Contoh, memandu di jalan raya dengan tayar botak. Contoh dia dah tahu dah tayar tu botak dan boleh mengakibatkan kemalangan. Tu yang fizikal objek tu tadi, iaitu tayar tu tadi yang botak meningkatkan terjadinya kemalangan. Okey, dia menyimpan bahan mudah terbakar di dalam gudang yang dibina daripada kayu. Dahlah bahan dia simpan bahan yang mudah terbakar. Lepas tu gudang tu gudang kayu pula. Dia tahu dah kalau benda kayu boleh cepat lagi terbakar. Lagi dia letak benda yang mudah terbakar. So memang berisikokan lah. So itu bahaya fizikal. Okey. Kalau bahaya moral, iaitu bahaya yang berkait dengan sikap ni, dia berkait dengan contoh kecuaian. Contohlah dia um, isap rokok, lepas tu dia tak padamkan betul-betul. So dia tidak padam betul-betul tapi dia duduk di dalam tempat pada masa tu, keadaan atau tempat tu yang boleh memudahkan terbakar. So tu sikap dia lah yang tak orang kata beretika tadi. So seorang yang obes, seterusnya dia obes dan tidak konsisten dalam berolahraga atau menguruskan makanan. Dia dah memang obes, namun dia tak jaga pemakanan dan sebagainya ataupun tidak exercise, lagilah membuatkan benda tu jadi lagi worse. So itu dia atas sikap tadi. Okey, kita pergi pula kepada kelakuan. Kelakuan ni contoh macam mana? Okey, dia bawa kereta, bila berhenti dekat parking, dia tak kunci kereta. Kan? So dia tak kunci kereta tersebut daripada kecurian melalui pelantara phone. Maksudnya dia tak kunci, dia memang mendekatkan diri kepada risiko. Gitu. Kan? Seseorang yang meneruskan aktiviti sukan bahaya setelah mendapat pelantara phone perubatan dan kesihatan yang sebelumnya tidak melakukan kerana takut akan kos. Okey, bahaya moral ni juga contoh macam ni. Dia ambil medical card. Tiba-tiba dia ambil medical card. Lepas tu, dia kata, oh aku ada medical card. Jadi tak kisahlah nak buat apa-apa je. Insurans kan ada. Takaful kan ada. Contoh gitu. Dia pun pergilah buat perkara-perkara yang berbahaya. Sebab dengan harapan, dia dah ada dah takaful. So nanti takaful bayar. So itu bahaya kepada moral, kelakuan. Okey. Risiko adalah elemen kehidupan yang dapat muncul jika kita tidak mengetahui masa depan. Okey. Umat Islam digalakkan untuk bekerja dengan gigih untuk membawa perubahan positif dalam keadaan hidup mereka seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah dirinya sendiri. Gitulah dengan jiwa mereka sendiri. So Allah tidak akan ubah, kita yang kena usaha. So tak ada orang kata risiko tu kalau kita tak usaha nak mengelakkan dia, benda tu tidak sendirinya boleh dielakkan, tidak kena ada usaha. Okey. Dalam pengurusan risiko, okey, yang ni hadis ni dia famous juga tau dalam soalan. Okey, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada seorang badui yang meninggalkan unta tanpa diikat. Mengapa kamu tidak mengikat untamu? Badui itu menjawab, aku bergantung kepada Allah. Maknanya dia kata, buat apa nak ambil takaful? Allah kan ada. Samalah tu maksud dia kat sini.
Maksudnya, lepas tu Nabi berpesan, Nabi bersabda, ikatlah unta kamu terlebih dahulu. Kemudian bertawakallah kepada Allah. Maksudnya Rasulullah cakap, ikatlah dulu, usaha dulu, barulah tawakal. Kita dalam kehidupan kita, kalau orang kata, oh aku tak naklah takaful, Allah kan ada contoh. Tak naklah takaful, aku berserah saja. So, dia, kalau dia baca ataupun kalau dia tengok tentang hadis ni, yang Sunan Al-Tirmizi jilid 4 ni, muka surat 668 ni. Kita tak tahu hadis sahih atau tidak sahih, itu bukan bidang kuasa saya, boleh cari maklumat tu. Okey, maksudnya dekat sini Rasulullah pun menyarankan kepada badui itu sendiri, iaitu ikatlah, usahalah dulu, maksud dia, barulah bertawakal, kan? Percakapan ini menggambarkan tidak hanya bagaimana umat Islam harus mempertimbangkan takdir. Oh, takdir dah, takdir saya macam ni, takdir saya macam ni. Tapi kenalah orang kata mengurangi. So maknanya berusahalah, gitu. Okey, kita pergi kepada proses pengurusan risiko. Okey, pertama sekali, langkah-langkah dalam kita nak uruskan risiko tu, takaful adalah alat untuk mengurus kedua-dua risiko peribadi dan perniagaan. Takaful ni, dia boleh menguruskan risiko peribadi seseorang tu dan juga perniagaan dia. Dua-dua pun boleh. Okey. Pertama sekali, mengenal risiko, penilaian, nak nilai, pelan pengurusan, laksanakan pelan dan memantau serta menyemak pelan tu. Okey, kita pergi satu persatu untuk topik langkah pengurusan risiko. Okey, langkah pengurusan risiko. Okey, kalau kita nak uruskan risiko ni, apa langkah-langkah dia? Yang pertama, kita kena kenal pastilah risiko tu. Okey, kenal pasti risiko ni, dia merujuk kepada proses kita nak kenal pasti, kita nak analisa, kita nak kena kaji semula lah. Dan nak tengok apa ramalan-ramalan akan risiko yang mungkin terjadi. Okey, objektif langkah ini untuk kena pasti dan kita nak kategorikan risiko tu boleh mempengaruhi pelanggan serta mendokumentasikan risiko tersebut. Kita nak kenal pasti risiko dulu. Sama ada risiko yang besar atau kecil. Okey, tinggi atau rendah. Okey. Prosesnya melibatkan perbincangan dengan pelanggan dan mendapatkan maklumat yang relevan dan mencukupi mengenai risiko semasa pelanggan. Maksudnya kita kena ada communication lah dengan kita punya pelanggan berkenaan dengan risiko yang orang kata yang dia hadapi dalam situasi dia semasa tu. Okey, hasil daripada kita kena pasti, kita dah kena pasti hasil tu adalah senarai risiko yang berpotensi. So, kita pun daripada hasil tu kita senaraikan apa risiko-risiko yang berpotensi untuk dia. Okey, lepas tu bila kita dah tahu, kita dah kenal pasti risiko, kita nak menilai risiko tu sejauh mana. Okey, penilaian risiko adalah proses menentukan impak, kesan dia. Risiko tu ataupun potensi kerugian tu besar mana? Potensi boleh berlaku kerugian tu tadi. Untuk menilai atau menentukan impak dia. Okey, jadi apa yang dipertimbangkan untuk menilai tu? Menilai kesan dia tu, frekuensi risiko, kekerapan risiko tu berlaku, kan merujuk kepada jumlah berapa kali kejadian tu boleh berlaku. Akan berlaku dalam untuk tempoh masa tertentu. Dan juga keterukan risiko merujuk pada kos atau jumlah kerugian. Berapa kerap dia berlaku dan kalau berlaku ruginya besar mana. Kan dalam bentuk keuangan tu sebab dia nak convert balik. So kerugian tu bagaimana. Gitulah. So itulah maksud penilaian risiko. Okey, lepas dah nilai, kita nak uruskan risiko tu. Okey, urus ni dia membina sebuah plan. Maksudnya kita nak menguruskan risiko tu macam mana? Contoh rumah dia ni dekat dengan pipe gas. So kita dah nilai dah. Oh, pipe gas ni kalau sekali berlaku, dia punya kesan tu sangat, impact dia sangat besar gitu kan. Jadi bila kita tahu akan risiko tu, kita pun sediakan plan yang boleh nak uruskan risiko, nak mengelakkan ke, nak urus risiko tu supaya tak berlaku ataupun impact dia tu
tak menjejaskan terlalu besar. Jadi kita pun keluarlah satu plan yang untuk perkara tu tadi. Okey. So, hasil akhir adalah untuk menentukan risiko yang telah disusun mengikut keutamaan, jumlah perlindungan yang diperlukan untuk setiap risiko. So, langkah awal yang perlu diambil. Jadi, kita ada step-step dia dalam menguruskan risiko tu, apa dia punya step-step untuk uruskan tadi risiko yang mungkin boleh terdedah dalam situasi dia sekarang, dia boleh terdedah, so macam nak uruskan. Okey, so selepas dah ada cara-cara macam mana nak uruskan tadi, kita seterusnya pergi bagaimana kita langkah untuk mengawal risiko tu. So, tadi bila dah tahu risiko, dia bolehlah uruskan macam mana nak mengurangkan dan sebagainya kan. Okey. Langkah-langkah untuk mengawal risiko. Risiko ni mungkin boleh berlaku, tapi kita nak kontrol dia. Okey, apa dia punya langkah dia? Menghindari risiko tersebut. Okey. Teknik ni bertujuan untuk menghapuskan atau mencegah risiko melalui penghentian aktiviti. Contoh, kita tahu kalau orang merokok ni, dia punya risiko boleh kena sakit paru-paru, boleh kena penyakit jantung dan sebagainya. Jadi, nak hindarkan risiko tu, berhenti teruslah merokok contoh. Nak hindarkan risiko tu, jangan kerjalah kat tempat yang bahaya tu. Jangan kerjalah kat tempat yang ada bahan kimia tu. Tu kita hindarkan terus. Okey. Itu maksud menghindari. Kalau mengawal pula macam mana? Okey. Mengawal pula, teknik dia bertujuan untuk meningkatkan risiko agar mencapai tahap yang dapat diterima dan adil. Meningkatkan risiko. Ia melibatkan kaedah yang mengurangkan keparahan kerugian. Okey. Kita nak kawal risiko ni adalah tujuan. Tujuan dia adalah kita nak mengurangkan keparahan, maksudnya teruknya kerugian, kita nak mengurangkan keterukan tu tadi, atau kemungkinan berlakunya kerugian tu. Kita nak kurangkan boleh berlaku kerugian tu. So itulah mengawal risiko. Okey, you all dalam topik ini, dalam page ni untuk langkah kawal risiko ni akan ada soalan. So tolong take note dan dia akan tanya. Dia bagi penyataan yang ini berkait dengan apa? Mengawal risiko ke? Menerima risiko ke? Memindahkan risiko ke? You all kena jelas lah dia punya penerangan ni. Okey. Tadi kita kawal risiko iaitu kita nak kurangkan keparahan. Kurangkan parah satu-satu kerugian tu. Maksudnya keterukan dia tu lah kan. Kita nak kurangkan dengan kita kawal risiko tu. Contoh. Contohnya pemasangan paip percikan air untuk memadam kebakaran dan mengurangkan keparahan kerugian. Contoh, kalau dekat dalam bangunan, dia kan ada satu paip air yang berputar. Kalau berlaku ada kebakaran je, dia pun jalan automatik kan. Okey. Yang itu tu tujuan dia untuk mengawal risiko. Kalau berlaku kematian, kalau berlaku kebakaran, at least air tu dapat mengurangkan. Gitulah. So, mengawal risiko. Menerima risiko pula, dia melibatkan menerima risiko jika tahap risiko semasa sudah pada tahap yang dapat diterima. Penyimpanan risiko adalah strategi yang sesuai untuk risiko kecil. Okey. Menerima risiko melibatkan menerima risiko jika tahap risiko semasa sudah pada tahap yang dapat diterima. Maksudnya dah boleh terima dah boleh terima uh, keadaan risiko tu tadi Okey. Contohnya sebuah syarikat mungkin ingin menanggung risiko kerosakan kepada mesin kecil dengan menyediakan dana untuk kemungkinan tersebut. Dia dah terima dah, dia dah ready dah untuk terima tu. Sebab itulah dia pun buat backup plan, dia buat dana. So itulah maksud dia. Terima risiko tu tadi. Okey, memindahkan. Mengawal dengan memindahkan ni selalu banyak soalan. Memindahkan risiko ni, dia pindahkan risiko kepada sebuah organisasi ataupun individu. Dia pindahkan daripada organisasi ataupun daripada syarikat ataupun daripada seseorang individu tu dia pindahkan kepada apa?
Apabila risiko dipindahkan, kerugian akan dibayar oleh organisasi atau individu yang menerima risiko tersebut. Maknanya dia pindahkan risiko ke orang tu, jadi selamatlah dia, yang kena bayar adalah orang tu. Contoh dia macam mana? Okey, contohnya gini. Seorang pemilik rumah dapat memindahkan risiko kerugian akibat kebakaran dengan memasuki kontrak insurans kebakaran. Contoh gini, kita ada rumah. Okey, rumah tu kita ambil satu takaful yang melindungi kebakaran dan juga isi rumah. Ada takaful khas untuk perkara tu. So, jadi jika diuji dengan kebakaran, habis rumah dia, habis harta benda dia, dia tak perlu risau sebab dia dah pindahkan risiko daripada dia menanggung seorang-seorang kepada company takaful yang dia ambil tu. Sama juga dalam life kita, contoh. Kita ambil medical card. Tujuan dia adalah kita nak memindahkan daripada kita yang bayar sampai beratus ribu, biar company takaful yang bayarkan, dengan memindahkan risiko kita bayar some amount saja. Kita mencarung amount yang kecil tapi company lindungi kita dalam amount yang lebih besar. Itu memindahkan risiko. Berkongsi risiko pula macam mana? Kongsi sama-sama. Gitu kan? Berkongsi risiko dengan orang lain yang memiliki risiko yang sama. So maknanya risiko sama, kita kongsilah supaya tak berat sangat kita tanggung seorang-seorang. Seorang pemilik kenderaan bermotor dapat berkongsi risiko kerugian akibat kecelakaan dengan memasuki kontrak takaful kenderaan. Contoh, semua orang ada kereta, kebanyakan orang ada kereta. Jadi, dia ambil insurans kereta, takaful untuk kereta. Tujuan dia untuk apa? Untuk mengurangkan, kan? Untuk mengurangkan kongsi-kongsi sama-sama bayar. Seorang pemilik kenderaan motor dapat berkongsi risiko akibat kecelakaan tadi dengan ambil takaful untuk kenderaan. Itu maksud dia. Okey. So, bila kita dah ni contoh ni, menguruskan risiko tadi, kita dah uruskan risiko. Nak urus risiko ni, inilah kaedah dia. Inilah langkah-langkah yang kita perlu buat untuk urus risiko. Dan selepas dah urus risiko, barulah kita laksanakan plan yang sesuai. Maksudnya, setelah pemilihan kaedah yang sesuai dibuat, rancangan tersebut siap untuk dilaksanakan. Dah tahu dah apa coverage dia, apa yang kita boleh propose, kita nak cover apa, kita nak protect orang kata risiko yang macam mana, barulah kita laksanakan langkah tu. So itulah laksanakan plan. Okey, baik. Lepas dah laksana, kita kena pantaulah juga. Kita kena monitor, nak kena semak balik sesuai atau tak sesuai, nak kena semak balik apa yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Ini melibatkan kajian berkala, pemantauan, pelaksanaan, dan kita nak kena semak balik lah. Kalau biar saja, kita pun tak tahu sesuai atau tak untuk ke depan, in future dan sebagainya. Semakan berkala dapat membantu mengenal pasti sebarang kekurangan ataupun penyesuaian yang perlu dibuat. Memastikan objektif plan tercapai dan mengenal pasti keperluan baru. Contoh gini masa dia bujang, dia ambil takaful. Lepas beberapa tahun dia dah kahwin. Jadi, semakan ni ataupun review ni penting. Untuk mana? Untuk kita nak pastikan dulu bujang komitmen lain. Bila dah kahwin, komitmen bertambah. Cukup ke protection banyak tu? So, itulah perlunya pantauan dan perlu review. Okey. So, sampai kat situ saja untuk topik konsep risiko dalam takaful dalam bab 3. Okey, sekian saja dari saya.